Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita bawa kita punya Prevec Turbo 1.6 untuk servis. Okay, korang boleh lihat kat situ. Kita punya mileage 255,902. So kat sini pun ada marking. Sepatutnya 254,126. Lebih sikit tak apalah. Okay, ni untuk minyak hitam. Ini untuk minyak CVT. So hari ni Cik Tangga akan share berapa kos kita servis. Sebab kita nak raya, jadi kita nak servis kereta kita. Sebab kita nak jalan jauh apa semua kan. So prepare kereta korang, kenderaan korang, jentera korang, supaya tak berlaku kecelakaan di tengah jalan, breakdown. Okay, so hari ni kita akan bawa kereta kita ni pergi servis dekat pusat servis Proton Puchong. Okay, alright, sebab Cik Tangga dah malas nak servis kat bengkel-bengkel biasa. Sebab kadang ada penipuan, minyak tiruan, okey. Terutama sekali ni, dekat minyak CVT ni, selalu ada berlaku penipuan. Okey, minyak tak asli. Jadinya, kita akan pergi servis dekat Proton. Okey, nanti kita akan share berapa harga yang kita buat. Okey, alright? Okey, jom kita pergi. Okay, so kita nak dekat dah lah dengan pusat servis Proton ni. Belah kiri ni ada Shell. Sekarang kita berada di Taman Perindustrian Puchong. Okay, di depan ni korang corner kanan. Okay, dekat pusat servis ni kita tak payah booking lah. Kita just datang. Nanti kita parking dulu, lepas tu discuss dengan dia punya supervisor nak buat apa, dia keluarkan quotation, and then kita setuju dengan harga, baru dia buat. Okay, alright, dah sampai. Okay, ni lah pusat servis Puchong Yes Care Center. Okay, kita ambil quotation dulu lah. Tu macam berada tu ambil quotation. Okay, okay, so kita datang pagi, jadinya tak adalah ramai sangat. Okay, selepas kita dapat quotation, so dia akan test kita punya kereta lah. Dia akan bawa kereta kita pusing untuk test apa semua. Kalau ada problem, dia akan bagi tahu. So jom Cik Tangga tunjuk apa yang dia bagi kat quotation kat sini. Alright, so hari ni kita akan buat ni kita akan tukar oil filter, gasket dengan spark plug. Okay, so minyak kita akan guna minyak fully synthetic. Okay, CVT ni hari ni kita buat CVT oil, CVT filter, CVT gasket. Okay, alright. So nanti berapa harganya kita akan tunjuk kat korang, kita akan share. Okay, alright. Ni hitam buang minyak hitam yang lama. Korang tengok hitam Kita zoom bagi korang tengok. Tu hitam Sekarang dia orang start buat kereta Cik Tangga. So ni minyak hitam, atas tu filter, oil filter lah. Dia orang tengah. Okay, betul-betul lah habis. Alright, dalam masa yang sama nanti kita minta dia orang check tayar kita. Kalau kurang angin ke, ada paku ke apa ke, nanti dia orang akan bagi tahu sekali lah. Alright. Okay, alhamdulillah kereta kita dah naik. So tu tandanya kita nak start lah. Kalau ikutkan kalau korang datang awal, cepatlah siap. Okay, so hari ni hari Sabtu, memang ramai orang akan servis. Sebab minggu ni adalah minggu terakhir sebelum kita nak raya, menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, so korang kena ingat apa yang Cik Tangga cakap. Apa-apa pun, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik semasa perjalanan pulang ke raya. Okay, alright. Jadi Cik Tangga share apa yang diorang buat dekat kereta Cik Tangga. Sebab kat sini kita boleh tengok detail lah, dekat-dekat apa yang diorang buat. Okay, alright. Okay, so selesai minyak hitam habis, so diorang dah tutup dah. Okay, filter pun diorang tukar baru. Okay, alright. Sekarang ni proses untuk buang minyak CVT lama lah. Okay, bismillah. Tu minyak CVT lama kita. Okay, alright, ni kita tunjuk kat korang. Okay, tu. Alright, kita buang dulu minyak CVT kita.
Okey. Kalau korang nak tahu, minyak CVT ni memang wajib kena tukar setiap 60,000 kiloliter. Sebab apa? Sebab dia yang menjaga gearbox kita lah. Macam cik tangga ni kan pakai Prevail 1.6 CVT. So kena tukar lah. Kalau korang tak jaga minyak CVT ni, dia akan efek pada gearbox. Macam tu lah. Kalau cik tangga cakap salah, cik tangga minta maaf, okey? Tapi itulah apa yang cik tangga tahulah, okey? Ni. Korang kena pakai yang original. Sebab minyak CVT ni yang paling penting. Alright? Okay, so cover CVT ni dah tertanggal lah. Sebab kita nak tukar dia punya filter dalam dia. So kalau korang nak tengok, ni dalam dia. Macam ni lah. Okay. Ni kita pomen dah buka kita punya cover. So tunggu minyak tu betul-betul habis. So diorang akan masukkan filter lah. Filter dia kat dalam ni, tak silap. Tu. Terang kan. So tu filter lama lah. Okay. Ni lah. Kalau korang yang mana tak pernah tengok. Sebab kadang kalau korang servis, korang tak boleh tengok. Ni kalau kat sini korang boleh tengok detail. Ni. Alright. So nanti dia orang akan tukar lah cover apa. Itu filter baru kita lah. So dia orang dah pasang So bila dah pasang filter ni, lepas tu baru dia orang pasang cover tu lah. Cover tu sebelum pasang dia orang akan cuci dulu bersih-bersih. Okay, alright. So kejap lagi pomen kita akan pasang. Okay, so settle belah bawah, kita buat yang bahagian atas pula. Ni kita masukkan minyak Petronas fully synthetic. Okay, tu. Alhamdulillah. So bila kita dah servis ni, kita rasa selamat dah sikit. Alright. Okay. Okay, so sekarang ni proses kita nak masukkan minyak CVT. Kita bila servis dekat sini, dia minyak dia satu botol. Dia bukan botol kecil-kecil. So botol besar ni memang khas liter dia lah untuk kereta kita. Minyak cantik tu. Minyak ni penting korang kena jaga. Kalau korang sayang korang punya gearbox, jagalah. Okay. Sebab kebanyakan kereta yang pakai CVT, diorang kalau tak jaga, masak sekali gearbox problem, boleh mencecah ribuan ringgit. Standard selalu paling murah 2,500 ke 3,000. Dia bergantung apa yang rosak. Sebab tu kita kena jaga dengan maintain untuk tukar minyak CVT ni bila dah sampai waktunya. Okay, alright. So ni pomen kita, dia akan masukkan minyak CVT kita. Okay, alright. Ini adalah salah satu equipment yang sangat penting juga, yang hari ni kita akan tukar. Ni spark plug. Okay. So sebelum nak tukar ni, tadi dia ditanya kereta ni turbo ataupun tak. Kalau turbo kena pakai spark plug yang untuk turbo lah. Kalau bukan turbo boleh pakai yang biasa. So jadi kita pakai yang ni. Sebab kalau kita tukar, nanti kemungkinan kereta akan susah start. Selalu kita akan selalu fikir bateri je, tapi spark plug pun boleh jadi punca. Okay, alright. So hari ni kita tukar lah. Alright. Okay. Sekarang proses untuk buka spark plug lah. Yang ni diorang dah buka. So korang tengok ni, yang cik tangga pakai, dia pun dah macam terbakar ujung dia kan. Yang ni hari tu kita pernah tukar, tapi dia kata ni biasa punya. So nanti the next kena tukar lah. So yang ni biasa punya. Ni sekarang kita nak tukar lah 4 biji alright. So ni dalam proses dia nak buka lah. Alright. Okay, ada 4.
So dah settle tukar spark plug semua. So dia orang akan check lah condition kereta kita. So dia akan top up air dekat kita punya bahagian-bahagian yang perlu top up lah. Alright, macam cooler kan, kena top up sikit air kan. Tapi bukan air pipe tau, air sulin. Okay. So kita wiper pun dia akan top up juga air. Okay, terima kasih Abang Foreman. Nampak? Dia akan top up lah. Okay. Okay, so macam biasa, lepas settle kita punya kereta, dia orang akan test dululah. Dia orang pusing. Kalau dah okey, dia orang akan bagi tahu. Tapi dia orang akan bagi tahu kalau ada part rosak yang kita tak nak tukar, so dia orang akan bagi tahu siap-siap lah. Alright, so jom kita masuk kereta kita. Kita tengok apa barang yang kita tukar dan berapa harga. Cik Tangga tak tutup harga, Cik Tangga tunjuk punya. Selesai kita servis, so mari kita tengok. Ni benda ni penting marking kat kereta kita supaya kita ingat. So sebelum ni kita kena tukar lah 252 582. Okay, ni dah tak pakai. Okay, so kita pakai yang ni lah. So the next 305 903. Ini untuk marking CVT. So korang kena ingat minyak CVT paling maksimum 60k, maksudnya 60,000 km. Okey, tapi yang disarankan sekarang 50,000 km. Kalau lebih sikit pun tak apa, tapi maksimum 60. Tapi diorang dah tak sarankan dalam 60 sebab kebanyakan banyak gearbox problem. Jadinya dalam sekitar 55 ke macam tu. Alright. So korang kena ingat ni. Okay. So kat sini kita punya marking untuk minyak hitam fully synthetic. Okay. Alright. So the next service 265 903. Okay. So korang mesti nanti-nantikan berapa harga yang kita buat. Okay, jom Cik Tangga tunjuk. Okay, so ni lah harga dia setakat ni yang paling mahal ni spark plug lah. Spark plug set NGK RM400. Okay. Tapi tak nak kita kena tukar sebab kita punya kereta 1.6 turbo Preve. So total ni total RM1,158.70. Okay. Kalau korang nak baca ke, nak screenshot ke, boleh tu. Minyak hitam, oil filter, okay. Minyak hitam fully, CVT oil, gasket. Okay. Alright. So lepas kita bayar ni, alhamdulillah kita ada rezeki. Jap Cik Tangga tunjuk kat korang. Ni bos tu bagi sempena hari raya kita servis. So kita dapat ni mangkuk tingkat 3 layer. Alright, boleh lah, alhamdulillah rezeki nampak free gift, not for sale. Okay, alright. Jadinya itu saja perkongsian Cik Tangga buat korang yang pakai Proton Preve. So yang mana belum servis, korang boleh kira lah bajet-bajet korang kan, yang Cik Tangga dah share tu berapa harga dia. Okay, alright, apa-apa pun terbaik. Okay, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okay, terima kasih.